Ini depan kita ni ada sebiji Proton Persona. Buat full set lah. Untuk bushing daripada depan sampai belakang. Sebab apa dia datang sini? Sini semua komplit barang ada. Tak perlu beli dekat mana-mana. Datang ya. Bawa kereta. Dan walaupun buat job banyak macam ni, tak perlu tinggal kereta. Hari ni juga boleh ambil. Walaupun banyak macam ni. Ni kira satu kereta bang, buat bang. Satu kereta, steering rack, absorber mounting, boost rally arm belakang, brake pad, skimming brake disc. Sini one stop center. Dah hantar sini, tak keluar mana-mana lagi. Sebab apa? Macam dia nak skimming disc, tempat skimming disc dah ada, skimming disc mesin ada, semua tempat press boost ada. Dan daripada segi boost pula, boost original ada, wing impact racing boost ada, OEM ada. Makna kita boleh pilih sendiri nak boost yang macam mana. Okay, macam abang ni dia pilih boost wing impact racing boost lah. Sebab wing impact racing boost dia bukan Teflon, dia bukan PU. Walaupun dia warna merah, ni warna merah juga, ni PU Acres. Ni wing impact racing boost. Dia sejenis getah. Sejenis getah Sebab sejenis getah. Dan kalau ada masalah boost untuk adjustable pun ada. Dia bagi wing impact racing boost sejenis getah juga. Macam original adjustable TN pun dia getah sama, cuma nama sahaja. Okey. Kalau nak beli boost adjustable TN memang mahal lah. Nasib baik wing impact dah ada untuk boost getah wing impact sendiri. Okey, jom kita tengok sini. Macam-macam jenis kereta ada. NJB pun banyak, budak kerja pun ramai. Nak skim, tekan brake ada gegar, bunyi, datang sini. Terus boleh siap dalam hari yang sama. Lepas tu sport rim nak potong, nak sunat pun ada. Nak pump boost, dia orang ada mesin pump boost. Nak wedding, dia orang ada mesin wedding. Nak tukar ni, macam ni, nak tukar boost pun ada. Jangan lupa like, follow dan share. Alamat dekat sini Ini depan kita ada adjustable Adjustable ni customer hantar untuk servis. Lepas tu dah halang-halang servis, kita tengok dia punya boost nampak bang. Pecah dah. Sampai kena besi ni dah. Tu. Sebelum ni nak kena pakai PU, nak kena pakai Teflon. Sekarang dah tak perlu. Sebab apa? Wing impact dah keluarkan bushing untuk adjustable. Ni. Okey. Dan jangan ingat warna merah tu kalau kita tengok, wah ni mesti PU, tak PU Teflon. Bukan bang. Dia sejenis getah. Janji kena beli brand ni juga. Wing Impact Racing Boost. Dia bukan PU, nampak? Ni PU keras. Okey, jom kita tengok sini lah. Ni Teflon. Ni PU. Dia keras. Ni Wing Impact Racing Boost. Nampak? Dia ada main. Tak akan merosakkan part-part lain. Sebab dia getah. Sama juga macam yang TN ni. Asal dia pun ni memang getah. Tapi dia dah pecah. Kalau nak beli original TN memang mahal dan tak boleh dapat. Ramai orang tak boleh dapat lah. Susah nak dapat. Hari ni simpan video ni elok-elok. Simpan nombor telefon ni elok-elok. Kalau tak boleh dapat, mesti kena buang lah seketa ni. Dia suruh buang. Sebab apa? Boost sahaja. Hari ni boost dah ada.
017-348-7006. Call saja, nak beli bus sahaja boleh kepada pemilik-pemilik bengkel yang buat servis adjustable, nak dapatkan bushing, call. Ni yang dah siap press. Kalau beli, dapat macam ni, pergi hantar mesin shop, press keluar macam ni, masuk. Dah masuk, dia akan jadi macam ni. Nampak? Dah jadi macam ni. Okey, kita test dia. Dia keras macam kita ingat ke? Macam mana? Okey, jom. Nampak? Dia tetap ada main lagi. Tetap ada main. Dan tak akan menyebabkan keluar bunyi pelik-pelik. Tengok pun dah seronok dah. Jadi, tunggu apa lagi? Barang dah ada. Tak perlu risau dah. Nak beli, kena beli brand ni lah. Simpan nombor telefon, ingat brand dia. Brand ni. Banyak warna merah dekat luar sana. Kita dah cukup risau. Ingat dia. PU. Teflon. Tapi ini Wing Impact. Getah. Bus Getah. Nampak ni. Mantap kan. Share banyak-banyak video ni. Kalau nak servis adjustable bocor ke, nak siap pemasangan sekali pun boleh. Enjin bay bawa sahaja kereta, kita boleh repair. Adjustable dan boleh repair sport rim cala, rim bengkok, rim pecah. Bawa sahaja kereta. Macam-macam jenis penyakit ada kereta kat sini kita buat. Dan ni dalam ni dia orang ada buat skim engine, cat sport rim. Yang nak ganti bushing, bus kalau pakai bus biasa dia lembut. Kalau dah pakai bus Teflon, bus PU ke apa, nak buang, boleh datang. Nak boleh ganti pakai yang Wing Impact, boleh datang sini. Dan bus pula bukan Wing Impact saja, nak original pun ada. Tak nak pakai Wing Impact, saya nak original bus. Ada, OEM bus ada. Boleh pilih lah. Cuma saya bagi ni sebab saya sendiri pakai yang ni. Dan abang tengoklah kereta. Bila datang mesti tukar Wing Impact. Sebab memang terbukti depan mata saya pun pakai. Itu sahaja. Kalau pakai yang jenis berpenyakit, susah lah. Hari-hari nak kena buat benda yang sama. Sekian, terima kasih. Ni lain pula Lain pula apa? Bus. Wing Impact dah keluarkan bus untuk motor. Swing arm motor S-Max. Selalu kita pakai dia ada goyang macam ni. Ni dengan tangan pun dia goyang. Yang ni Wing Impact Racing Bus, dia sejenis getah bus Dia bukan PU, bukan nylon. Getah bus. Jadi yang mana nak mendapatkan bus ni, boleh cari Lan Engineering 017-348-7006. Kalau nak beli barang saja boleh. Nak press, beli barang, press sendiri pun boleh. Nak hantar swing arm macam ni pun boleh. Bus tahan lasak, heavy duty, corner baru sedap bos. Tak goyang. Dan tak keras sangat. Dia bukan Teflon, bukan PU. Wing Impact Racing Bus. Nak cari, kena cari Wing Impact Racing Bus lah. Kalau brand lain warna merah, kadang banyak PU, Teflon. Yang ni tak, dia getah. Sekian, terima kasih. Share banyak-banyak video ni. Ya.